Resepi mudah Fendi kali ni, saya nak masak claypot Yimmy. Jom kita masak. Mula-mula kita hiriskan bawang Holland nipis-nipis. Lepas tu, potong cili kering lebih kurang dalam 2 inci. Hiriskan juga bawang putih dan juga halia dengan halus. Jangan lupa, sayur pun kita kena potong sekali. Potong sawi dalam 2 inci macam ni. Untuk cendawan shiitake pula, kita potong 4. Jangan nipis sangat, nanti kecut pula. Apa tunggu lagi? Jom kita masak sekarang. Masukkan minyak masak kelapa rasaku ke dalam kuali. Apabila minyak sudah panas, masukkan semua hirisan bawang Holland tadi. Tambahkan halia dan bawang putih dan tumis sehingga bawang layu dan naik bau. Kemudian masukkan ayam yang telah dibersihkan. Nak letak isi ayam pun boleh, nak letak yang tulang-tulang pun boleh. Lagi sedap. Gaul sebati sehingga ayam separuh masak. Kemudian masukkan cendawan shiitake yang telah dipotong. Selepas itu, masukkan cili kering dan kacau. Ada pedas-pedas sikit, barulah ngam. Untuk kuah Yimmy, kita akan menggunakan 3 produk rasaku. Sos tiram, kicap lemak manis dan kicap masin. Lebih kurang dalam 3 sudu sos tiram, 7 sudu kicap manis dan 3 sudu kicap masin. Masukkan air secukupnya dan biarkan kuah direnes seketika sehingga ayam masak. Setelah ayam masak, masukkan air tepung jagung bagi memekatkan lagi kuah. Biarkan mendidih seketika dan akhir sekali tambahkan 1 sudu garam dan sedikit lada hitam bagi menambahkan lagi rasa kuah. Sediakan Yimmy dalam claypot dan tuangkan kuah yang masih panas ke dalamnya. Masukkan beberapa potongan sawi dan akhir sekali pecahkan sebiji telur ayam dan sedia untuk dihidang dan makan. Inilah dia rupanya claypot Yimmy. Kalau tadi kita dah ketang, dah siap dah. Wow, teringat food court kan. Nak pergi tak boleh. Tapi tak apa, kita boleh masak sendiri menggunakan produk-produk rasaku. Kita gunakan tadi kicap masin, kicap lemak manis dan juga sos tiram. Dekat mana nak dapatkan produk-produk ni? Senang saja. Boleh pergi ke Shopee, cari kedai rasaku. Boleh beli dekat sana. Dengan RM30 pembelian akan dapat 10% diskaun. Tengok tak boleh tahan. Jom kita cuba. Dah rasa dia punya cendawan dengan mi. Itu dia. Saya pasti ramai orang mesti rindu nak pergi makan claypot, nak pergi makan sizzling dekat food court. Kalau tak boleh pergi, tak apa. Kita buat sendiri. Lemak sos tiram ada. Masin, kicap masin ada. Lemak-lemak manis. Kicap lemak manis rasa kuning pun ada juga. Wow, itu yang terbaik tu. Kombinasi ketiga-tiga produk ni ataupun bahan-bahan ni cukup menjadi di dalam claypot Yimmy ni. Baik, korang jangan nak tengok saja, kena cuba resepi yang mudah macam ni. Sebab apa? Bahan-bahan pun saya dah tunjukkan dah macam mana, cara nak masak pun saya dah tunjukkan macam mana. Rugi sangat kalau tak cuba. Tapi jangan lupa komen juga kat bawah tu nak tengok resepi apa lagi. Lepas tu jangan lupa subscribe. Ya, itu dia. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Fendi. Selamat mencuba dan Assalamualaikum.